Sarah, daripada mana ni? Lama tak nampak. Oh, ni baru keluar daripada hospital. Warded. Seminggu masuk ward. Kena denggi lah ni. Cucuk tang sini, cucuk tang sini. Dah berapa lama awak demam? Seminggu lebih dah. Bukan setakat demam je. Ada sakit kepala, sakit mata, sakit... Ish, lama pula dia ni membebel. Aduh, menyesal tanya. Muntah. Teruk sangat tu terus pergi hospital tu. Sampai ada gusi berdarah sekali. Oh, ya ke? Tapi kan, ada pegawai PJD tu call saya. Dia kata kat kawasan rumah kita ni ada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Takkanlah pegawai tu beritahu Sarah kot. Bukan kena jaga rahsia ke? Tapi Sarah macam tak tahu je. Baiklah aku gerak sekarang sebelah kantoi. Tak apalah awak, barang ni nak balik kampung dah. Okeylah, jaga diri ya. Okey. Assalamualaikum, Jabar Kesihatan. Waalaikumsalam. Ya, kenapa, Cik? Yelah, aku mengaku semua ni berpunca dari rumah aku. Aduh, aku menyesal pula. Tak sangka pula semua celah-celah pegawai ni cek. Melayang RM500 aku. Bagi siapa yang tengok video ni, ambillah masa 10 minit untuk cari, hapus dan musnah tempat pembiakan jentik-jentik. Dengan Sarah tu, nanti raya aku akan minta maaf. Mungkinkah kau sahut jeritan batin?